Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, saya akan terangkan bagaimana anda tambah nilai dan juga kita buat limit untuk perbelanjaan anak. Ini pakai Hong Leong Bank. Okey, kita masuk macam biasa. Okey, ini ialah paparan akaun kita lah. Okey, kita tengok dekat rumusan. Okey, ini akaun kita RM31.22 lah saya punya. Okey, ni akaun anak. Akaun anak junior. Okey, kalau di atas ni kita tengok dia tulis kad kredit. Okey, kad kredit ni yang kita kena top up untuk kad anak. Yang dekat bawah ni ialah duit simpanan lah, duit simpanan anak. Jadi kita kena pastikan duit dalam kad ni ada lah untuk pembelanjaan anak. Okey, macam mana anda top up? Kita tengok ni RM46.50. Duit anak saya lah. Ada dua ni. Anak saya nombor 2 tapi dia tak guna lagi lah kad ni. Anak saya yang Mahirah ni pakai. Okey, kita pergi dekat akaun pindahan daripada. Okey, ni akaun kita lah. RM31.02 ni akaun saya. Ni akaun anak. Okey, jadi akaun simpanan mereka ni pun boleh guna untuk top up lah. Okey, contoh saya ambil akaun saya lah. RM31. Okey, kemudian di sini kita kena masukkan nombor akaun lah. Okay, untuk top up tu, masa kita daftar kad anak tu, pegawai bank ada bagi ni lah. Satu akaun simpanan, satu akaun prepaid. Okey, akaun prepaid ni yang kita kena isi kat sini. Saya ulang balik. Okey, akaun prepaid. Back balik. Okey. Daripada akaun kita, dia dah right lah. Akaun kita. Okey, kemudian kita berikan ni lah. Bank, Hong Bank. Nombor akaun, simpanan. Kemudian kita masuklah nombor akaun. Nombor akaun ni prepaid ni. 04 Dia masuklah. Okey, dah masuk. Kita tekan seterusnya lah. Jumlah RM1. Ini untuk test. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak buat percubaan, buat saja RM1. Senang. Okey, seterusnya. Okey, okey. Teruskan. Sahkan. Okey, jadi dah masuk dah dekat anak saya. Anak jadi tadi RM45.50. Sekarang dah RM46.50. Saya masuk 50 sen. Okey. Kalau kata kita nak tambah nilai tanpa masuk nombor akaun tu, kita boleh buat favorite. Okey, ni saya buat sekali lagi. Okey, jadi saya dah buat favorite kat sini. Nama anak saya, jadi tak perlu lagi kita masuk nombor akaun lah. Kemudian seterusnya RM1 ni. RM10. Okey.
Okey. Jadi kalau kita buat favorite tu, senang lah. Terus masuk je. Kita tengok dekat rumusan. Sekarang duit anak saya dah bertambah 47. Tadi RM46.50. Sekarang dah 47.50 sebab saya tambah menggunakan favorite. Okey, kalau kita nak macam mana nak buat favorite tu, okey, saya tunjuk. Kita kena guna okey, kita kena guna nombor anak saya yang satu lagi. Pindah akaun saya kepada pindahan baru, nombor akaun online bank. Okey, tadi saya guna anak saya yang Madihah. Okey, saya guna Madihah lagi. Okey, simpanan. Nak tunjuk macam mana nak buat favorite. 04 seterusnya RM1. Okey. Favorite ni dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu favorite ni bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu kegemaran. Okay. Ni ada kegemaran. Tekan kegemaran. Okey. Dia suruh kita buat nama. Buat nama anak kita. Okey. Berjaya. Seterusnya. Okey. Bila saya nak transfer sekali lagi daripada saya kepada nampak dia dah tambah. Mahirah ni Madihah ada. Kita klik kat sini je lah. Anak kita jadi tak payah lagi masuk nombor akaun. Seterusnya RM1 ni. Banyak ada bang. Selesai. Seterusnya. Okey, kita tengok dekat rumusan. Jadi duit depa bertambah lah. Ni duit anak saya ni. Jadi RM13. Madihah. Okey, macam mana kita nak buat limit? Okey, pergi rumusan. Akaun junior. Lepas tu pergi dekat kad debit. Lepas tu pergi dekat ni lah. Tetapan had. Oh, ni anak saya yang Madihah sekolah menengah RM20. Jadi RM20 kita had kan, ikutlah. Kalau nak tukar kepada RM5 pun boleh. Kalau anak saya sekolah rendah tu RM5 je. Okey, tetapkan. Okey, sahkan. Okey, selesai. Jadi tengok anak saya yang Madihah ni RM5. Kita tengok balik. Ada RM5. Anak saya yang Mahirah, dah tengok rumusan. Akaun junior. Mahirah. Okey. Yang ni transaksi yang anak saya gunalah di sekolah. Jadi dia beritahu 21 April RM5, 22 April RM4, 23 April RM4, 24 April RM5. Okey. Ni kadang-kadang penjual di kantin tu dia total sekali, dia sekali key in, jadi senang. Okey, tengok dekat
tetapan had. Dia limit dia setakat itu saja dia boleh beli. Jadi saya limit RM5 ya. Satu hari RM5. Jadi ke esok lebih daripada RM5 dia akan blok. Untuk keesokannya boleh pakai lagi RM5. Ini untuk lapor kehilangan kecurian. Kalau hilang kad boleh klik ni ya. Sekian, terima kasih.